Aku cakap, status kamu jiwa-jiwa. Aku hide. Aku tak nak tengok status kamu. Sesungguhnya berlari, kita berlari, mengejar pintu. Pergi mampus status-status begitu. Pergi mampus, aku cakap. Kamu nak terbalik terkongkang, lantak. Aku cakap, kamu boleh keluar. Ya, aku boleh bagi. Budak-budak punduk ke nak keluar. Okey, boleh jumpa. Walaupun dia orang ni luar daripada ni, aku akan tanya, pergi mana? Buat apa? Tapi aku cakap, janganlah mengganggu sistem kerja. Esoknya janganlah tak selamat. Lantaklah kamu nak bergayut sampai 7 pagi, 7 malam. Luar waktu kerja. Jangan besok kamu terlambat. Kamu nak menanahlah telinga kamu aku sekolah kan. Bernanah. Bernanah dia bukan bernanah macam, dia bernanah macam mak. Aku tak buat dia orang macam, aku tak buatlah dia orang macam majikan marah. Majikan ya, awak datang sini. Tidaklah. Tak ada. Tapi kalau kamu tahulah, kalau aku tua dulu meja tertinggal. Kamu rasa kalau Fitri tertinggal, benda ni kata ni tertinggal, kamu nak buat podcast, mau ini pun naik ke kepala dia, betul tak? Betul lah. Ada aku tua keperak tertinggal meja. Nak meniaga atas apa? Tak lutut kamu. Lepas tu dia buat muka. Betul. Cakap, akak ni malukan saya, dia marah depan. Ada pula dekat rok tua tepi jalan tu, bilik kan aku masuk. Ada, aku cakap. Dia kena ni. Takkanlah macam tu. Meja tu tak ada, bayang. Dia niaga je kat Seri Iskandar. Lupa buat meja. Dia kata apa? Saya sedih akak marah saya depan orang. Yalah makcik-makcik dah bayar dah panjang kan. Dia sedih. Saya macam malu. Atau ada pula bilik-bilik lain. Atau kamu dah kerja berapa tahun ni yang lupa meja? Kalau kamu kerja baru semalam hari ni, baru aku faham kamu lupa meja. Kalau dah kamu kerja dekat setahun lupa meja, aku tak peduli. Makcik ketuk makcik pun aku tak peduli. Kamu dah menandah telinga. Jangan.